Okey. Semua investor tanah, dengar sini. Saya nak revealkan 4 trik yang biasanya penjual tanah lot lidi akan gunakan. Share video ni untuk lebih mudah wujud semula. Pertama, mereka akan jual tanah dengan harga yang lebih murah. Kalau anda jumpa tanah dekat luar sana harga RM100,000, RM70,000, RM50,000, jangan percaya. Murah tu ada sebab tu. Dua, mereka janji nama masuk dalam grant. Tapi dah lepas bertahun-tahun pun nama tak masuk. Itu ada masalah lah maknanya. Paling lama pun sebenarnya tak sampai setahun. Tiga, tiap klaim tanah lot banglo. Tapi bila lawyer minta bukti, betul ke tanah lot banglo yang sah ni? Alasan biasa. Dalam proses permohonan tukar syarat. Permohonan entah dah buat ke belum? Lepas tu, dah buat belum tentu lulus. Trik 4. Ada yang tawar proses guaman percuma. Yang ni sebenarnya trik je tau. Nak bagi tahu untuk korang supaya tak lantik peguam sendiri. Dan kalau nak guna peguam sendiri pun dia tak bagi. Jadi jangan mudah terpedaya dengan tawaran-tawaran hebat ini. Semak dulu sebelum beli. Jom follow saya untuk lebih banyak tips hartanah.